bergerak di atas permukaan tanah kerana semua litupan bumi telah pun dibangunkan. Itu tiga perkara yang saya ingatkan tuan-tuan, dan kita nak terima hakikat. Satu adalah semakin banyak pertempatan dibina. Yang kedua, pertempatan yang dibina dengan saliran air yang tidak ditambah. Iaitu bila air ni kena kawasan yang dibangunkan, dia nak pergi ke mana? Saliran tu tak ditambah, menjadikan dia bergerak di atas saliran lama. Jadi untuk sampai saliran lama dengan ketumpatan tanah yang telah pun ditutup oleh bangunan, saliran yang sama tak boleh tampung jumlah air yang mengalir kalau dulu diresap oleh tanah. Ini yang jadikan itu. Okey, itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan tentang temu bual di antara pihak Jabatan Meteorologi dengan Bernama yang disiarkan secara langsung oleh Bernama TV. Okey, di YouTube saya tak ada live. Saya hanya live di TikTok je. Kita hanya live di TikTok malam ni je. Kalau Selamat Asrin reply sekejap lagi, dia berada dalam Tak Sibuk malam ni, dia akan live dengan saya malam ni. Kalau dia tak sibuk, sebab dia juga membantu kawan saya live sekarang di Cokit untuk menjual produk barangan kulit. Jadi ramai orang panggil dia live. Jadi saya tak maulah ganggu, kerana dia pun pergi bantu kawan-kawan. Kata dia pergi live untuk bantu kawan-kawan berniaga. Ada menghasilkan wang saku lah untuk gaji dia. Dia pun tak mau selalu live dekat saya, sebab dia pun fikir kawan-kawan lain pun juga memerlukan bantuan dia. Kerana tiap kali dia ada, trafik akan meningkat. Kerana tarikan Selamat Asrin yang viral ni, trafik akan meningkat. Jadi dia pun ada pertimbangan dalam keadaan dia autistik macam tu. Ya, rajin. Dia kayuh ke Cokit sekarang. Setiap malam. Live kawan saya tu pukul 1 pagi. Pukul 10 dia dah sampai dah. Dia tidur atas sofa dekat rumah kawan. Kawan saya ni OKU. Bukanlah OKU macam ni. Kawan saya dah hilang keupayaan. Jadi OKU lah. Jadi Selamat ni pergi bantu dia jual barangan kulit. Dia tidur di tempat kawan saya lah sekarang. Kerana dia live pukul 1, habis pukul 3 pagi, 4 pagi orang bawa dia minum kopi, dia tidur. Siang dia keluar macam biasa, kayuh basikal merata. Orang mungkin gajikan dia sikit. Jadi saya nak ajak dia tidur di studio, tak perlu ajak. Studio ni adalah hak milik dia. Saya tak tahu usu live di mana. Tapi dia tolong kawan saya ni, jual wallet, jual topi bareta. Kalau tak, kawan saya ni malu. Dia OKU, kurus. Kawan saya ni kena penyakit 3 serangkai. Jadi dia malu nak di depan kamera. Kawan saya di belakang kamera, Selamat di depan kamera. Kawan saya cerita harga, Selamat buatlah traffic engagement. Sebab orang tengok muka Selamat ni menarik. Orang stay lah dalam live tu. Selamat tak ada cerita pasal barang. Kawan saya daripada belakang kamera peganglah barang. Tunjuk topi, tunjuk wallet kan. Jadi dengan cara tu dia dapat bantu kawan saya, membantu traffic kawan saya. Saya tak ingat nak usu punya titi nama apa. Dia orang tengah cari, jap. Kalau tuan-tuan masuk tu tengah malam, dia ada di sana. Dia bantu kawan saya. Dia pun baik, tu kawan lama. Maksudnya selama saya kawan dengan Selamat, selama itu jugalah usu ni kawan dengan Selamat. Cuma satu kali tu Selamat pergi secara kebetulan, dia lepak dengan usu. Jadi usu kata mari live. Usu kata terkejut. 200 orang, 200 lebih orang masuk live. Selamat punya tarikan. Sebelum ni kawan saya dia tak sihat kan, kurus, kena penyakit 3 serangkai. Jadi kawan saya ni letak kamera hanya berani tunjuk produk je lah. Sekarang Selamat di depan. Walaupun Selamat tak boleh sebut harga barang, tak boleh introduce harga barang, dia boleh lah tolong bercakap dan tolong menghiburkan penonton sambil kawan saya ni bercerita tentang produk. Lepas tu orang lock lah. Dia kata okey lah, 12 lock dapat 1 hari. Bolehlah kawan saya hidup sebagai single father. Boleh hidup. Kemudian dia bolehlah gajikan Selamat sikit. Tapi Selamat ni dia tak kisah. Dia pergi tolong orang bayar dia RM10, RM20, RM30, dia ambil je. Sebab ada kawan-kawan yang rapat. Yang Selamat ni ada setia kawan. Dia bukan semua orang dia berkawan. Tapi kalau saya, Baim, Usu ni, dia ada semangat setia kawan. Sebab kami kawan daripada tahun 80-an. Itu yang menjadikan saya nak dapatkan kontrak dia sekarang payah. Saya tak boleh potong kontrak dengan orang kata, Mat, kalau kau datang dekat aku banyak ni, tak boleh. Nanti menjadi tak sihat lah budaya saya dan kawan saya ni. Walaupun dia live dengan nama titi dia Apache Leather. Ada pin Apache Leather. Tapi saya nak jelaskan dekat dia, Mat, kalau kau live dekat aku pukul 9, pukul 10.30 habis, kau sempat lagi naik basikal pergi kat Usu. Dia tak boleh faham jam lah. Dia kira malam ni dia dah janji dengan Usu. Jadi tak ada orang lain. Jadi kalau saya nak combine dia, Mat, sebenarnya kau dengan aku pukul 9. Nanti pukul 10.30 habis. Kau makan-makan pukul 11. Kau live dengan Usu kan pukul 12, pukul 1 pagi. Sempatlah, Mat, kau kaya pergi Cokit. Dia tak boleh faham pergerakan waktu tu sebab dalam dunia dia yang ada gelap dan siang je. Jadi dia baca gelap, dia dah dengan Usu. Langit gelap dia dengan Usu.
Jadi saya nak explain dia panjang-panjang pun, sekali dia menerawang pula, dia forward pula mesej, dia suka forward mesej. Dia forward pula mesej saya pergi kat USU. Nanti USU kata pula, boleh lah Ahmad, kau pergi dekat Zainal. Kau pergi-pergi. Jadi maklumat banyak nanti dia pening. Kecuali kalau saya jumpa dia empat mata lah. Semalam, hari ni dia mungkin tak datang lah. Semalam dia datang ambil wang perlindungan lah. Jadi dia dapat wang perlindungan untuk menjaga keselamatan dia. Hari ni tak tahulah dia singgah ke tidak. Kalau sekejap lagi dia singgah. Dia petang dia tak buat apa ni, mesti dia singgah sini. Kesian lah juga sebab sekarang dia nak naik basikal daripada Cokit datang sini. Lepas tu nak patah balik Cokit kan. Tengoklah macam mana lah. Kalau dia datang malam ni kita live dengan dia. Petang ni free flow ya. Saya tak ada update tentang Gaza, tak ada update tentang Rusia dan Ukraine, tak ada update tentang Sudan. Sebab dia hampir sama seperti semalam. Tiada perkembangan besar berlaku kecuali rundingan untuk membebaskan 200 tahanan Hamas yang berada dalam terowong masih lagi belum mencapai kata sepakat. Amerika mencadangkan pengampunan penuh, Mesir mencadangkan